Dah lama kita tak buat vlog. So pagi ni kita akan mulakan perjalanan ke Pulau Pinang. Seawal jam 3.32 pagi. Kalau pergi ferry Feringgi. Okay guys, rasanya dah lama tak buat benda-benda macam ni. Maksudnya keluar seawal pagi untuk ke destinasi perjalanan yang jauh. Semoga perjalanan dipermudahkan dan selamat sampai. Jangan lupa subscribe, aku minta hello. Trip kali ni kita akan buat 2 vlog. Satu bola sepak dan satu lagi makan-makan. Di mana kita akan singgah ke mana, Rina? Kandar Sulaiman. Ya, kita akan singgah ke Nasi Kandar Sulaiman. Dan juga di Padang Brown, Pasambok Padang Brown. Kita pernah try dulu. So kali ni kita datang sekali lagi dan cuba lagi. Woohoo! Ini Thailand ni. Wow. Saya cuba bro, saya cuba. Yes! Bapak laju siut! Bapak laju siut! Oh, seksa kawan, seksa. Bapak laju siut! Bapak laju lagi siut! Jam 8.25 pagi kita telah pun sampai ke Ipoh. Macam itulah kemeriahan bila kita berkonvoi dengan Superbike. Naik darah tinggi Jang melihatnya. Tapi apakan daya, Jang tak mampu menunggang, hanya mampu melihat. Di Bukit Gantang bagi melegakan fizikal dan mental, dalaman dan luaran. Dah beli buah naga. So kita akan meneruskan perjalanan ke Penang, Taiping Utara dan Jem. Kemalangan dilaporkan. Masuk ke jambatan kedua Pulau Pinang. Alhamdulillah perjalanan lancar. Awal jam 10.25 pagi. So berada di atas jambatan Pulau Pinang kedua seawal jam 10.30 pagi. Tada! Kita sekarang berada di Jalan Sungai Pinang, Masjid Jamek Rawana. Dan kalau ke sana kita akan ke rumah P. Ramlee. So kita bukan destinasi ke sana, kita nak pergi ke hotel dulu untuk buang air kecil. Buang segala-galanya. Inilah bila keadaan usia meningkat. Kita telah pun sampai di Hotel Brown atas ni. So kita nak pergi lobby, buang air kecil dan kalau boleh kita register atau boleh buat masuk awal. Sekarang kita dalam perjalanan on the way ke Sulaiman untuk mengisi perut, aka sodok dulu. Macam biasa kena queue dulu. Ina nak cakap sesuatu. Panas. Pukul 11.30. Dah ramai lah. Bawa siut. Datang-datang dah habis. Dia punya aroma tu padu. Dia tak macam kat cawangan-cawangan yang luar daripada kawasan ni.
kasih. Selamat jalan, Pak. Kita singgah sini kejap. Post shop. Kat Seremban ada kan? Tapi kita pergi Penang ke? Masalah sekarang, kalau duduk sini, kalau datang Penang mesti nak makan dia. Tengok roti canai pukul 12.30 masih ada lagi roti canai. Nampak macam meriah lah. Besok pagi kita try lah. Alhamdulillah, kita telah pun selesai makan tengah hari di Nasi Kandar Sulaiman. Kita nak pergi berjalan kaki je ke Nasi Kandar Sulaiman dari hotel yang kita menginap malam ni, iaitu Hotel Brown. 9 minit perjalanan. Kalau lari 2 minit. Tapi kita tak boleh lari. So betul lah, kalau nak makan nasi kandar yang sebenar, datanglah ke Pulau Pinang. Sama ni aku makan nasi kandar yang dekat dengan rumah. Lain lah, sangat lain. Sangat-sangat lain. Dekat sini lah, bau dia punya rasa kuah, rempah dia sur. Ayam goreng dia Sedap. Ayam goreng dia sedap. Kita orang siap tapau. Okay, short vacation. Pergi Nasi Kandar Sulaiman. Tik. Lepas ni kita pergi dia Stadium. Okay, stadium ni nanti kita masuk dalam vlog stadium lah. Stadium, petang kita nak pergi lepak di Padang Brown. Gila, dekat siut. Nasi Kandar Sulaiman 9 minit, Padang Brown 3 minit. Depan ni je, 2 minit, 1 minit je. Depan ni, jalan kaki. Kita akan makan pasambok. Sekarang kita tengah lepak dulu dalam kereta sebab lagi 2 jam baru check in. 12.30, 1.30, 2.30. Rasa menyesal datang awal. Boleh bagi awal ke? Okay, Assalamualaikum. Kita dah pun selesai tengok bola sepak dengan kekalahan 2-1 di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Dan malam ni kita nak sambung lagi balik vlog kita. Kita nak pergi makan di Padang Brown. Depan ni je. Let's go. Ada yang dah tulis, mau ambil dulu baru beratur. Ya, ambil dulu. Ambil dulu baru beratur. Ambil dulu apa? Ambil. Cuma ambil sama. Beratur macam mana sambung ambil lagi? Okay, thank you. Okay, tak tahu nak makan apa. Panjang sangat beratur dia, malas lah. Maggi goreng mi potong di sini je. Isaac, kenapa Isaac? Isaac kenapa bermuram durjana Isaac? Iya, Pak. Sedih. Okay. Kamu main sampai bila? Pagi tadi. Sure lah main, dia jual game apa? Saya pun berani cakap benda tu pagi. Malam ni nak beratur pasambok punya lah panjang. So Rina give up. Mi sotong. Mi sotong balik tidur. Okay tak mi dia? Sedap. Satu lagi. Bungkus. Okey. Rina dia order lagi satu bungkus. Dia nak makan dalam bilik. Rina. Cubaan penafian di situ. Serius lah, penat siul. So aku dah sampai kat hotel. Aku nak rehat dulu. Tidur, rehat, tidur. Pagi sambung balik vlog So pagi nak balik lah. Pagi. Okay, jumpa nanti. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum dan selamat pagi. So kita dah on the way balik ke Seremban. Jam seawal 6.4 pagi. Kita nak gerak ke restoran Wahab, Gerai Wahab Roti Canai. Sulaiman Akhlak kan? Tapau Oh, boleh juga. pun boleh juga. Tengok dulu macam mana. So, kita tak review kan lagi kan. Tada! Inilah bilik hotel kami. Bercermin besar. Ada nombor 2 di belakang. Tada! Rina tengah siap-siap toilet. Not bad untuk penginapan 1 malam. Okay, jangan lupa subscribe. Kita nak check out dulu. Check out. Letak barang. Tak barang. Pergi makan. Okay, jom balik Seremban. Bye Penang. Malam kan kita pergi Nasi Kandar Sulaiman. Hari ni pagi ni seawal pukul 6.31 pagi beli nasi kandar di Nasi Kandar Sulaiman. Tada! Dah tengah buka tu. Dari pagi pun kita beratur nasi kandar. Tapau sebelum pulang. Menu sama. Tak nak potong. Saya 2. Sedap ke? Dah. Ni. Ha? Di bodah. Sedap. Ha? Oh, ni yang satu je. Padu siut pagi-pagi. Pagi-pagi balon nasi kandar. Oi. Tapi kita dapat lah. Kita perjalanan nak balik. Macam ni makanan orang Pulau Pinang.
Bagi weh, dia balon nasi kandar. Okay, bye nasi kandar Sulaiman. Kau nak balik dah. Walaupun semalam Sulaiman ada salah tapau, kita halalkan je lah. Dia tapau tak cukup.